Okay, nombor satu nak kena tanya dulu, Kak Zai ada tak Kak Zai? Kak Zai ada. Tam, Kak Zai ada. Oh, director sentrik tu Kak Zai. Betul, Tam. Alright. Kak Zai, saya kenalkan Kak Zai, Suwardi Saleh. Saya punya tim ni. Hai Cik Suwardi Saleh. Cik Suwardi Saleh ni sebut penuh. Abang Wadi. Okey. Salam kenal. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, abang kakak semua macam biasa sebelum mula kelas, kalau terkasak bahasa, saya minta ampun, minta maaf. Bukan tak ada apa, sekarang ni Dr. Ibu betul cakap pergi elok-elok supaya tak marah orang dah. Saya dah sakit jantung ni, tak boleh marah-marah. Dia kena duduk relax-relax sikit. Okey, baik. Jadi, perkabaran kenapa kita berhimpun pada malam ni, pertamanya adalah disebabkan oleh penutupan Weebly daripada pengoperasiannya di Malaysia. Okey, jadi bila Weebly tutup dia punya operasi di Malaysia, seperti announcement yang telah diedarkan kat dalam grup baru-baru ni, maka siapa yang memang menggunakan Weebly untuk parking gambar dan juga gambar tu di-share linkkan ke website, maka dia akan ada efek lepas ni, gambar tu akan hilang lah. Hak tu je lah, website dia maintain macam biasa, cumanya dia punya gambar akan hilang. Okey, ada juga yang macam saya parking data lagu, muzik, so muzik tu pun akan hilang. Jadi kita nak ubah daripada parking dekat Weebly terus parking ke new hub yang barulah kita panggil GitHub. Tapi sebelum tu tolong rise up you punya tangan yang tanda tangan yang 5 jari tu. Berapa orang sebenarnya kat dalam ni yang parking gambar dekat Weebly? Ramai parking gambar kat Weebly rupanya. Saya ingatkan kelas lah yang memang pakai Weebly, rupanya banyak orang tak pakai. Kak Fiza pun pakai juga Kak Fiza? Saya yang hari tu ke saya tengok. So, tak saya pakai kot. Kak Fiza tak dan kot. Hari tu ada yang Tam ajak tu ada je, tapi tak banyak lah, baru je. Alright. Okey, tak apalah kalau kata macam tu. Kak Awatif, Kak Awatif tak boleh fikir kot pasal Tam yang buat website kau kan. Tapi bolehlah belajar lah kan. Pasal nanti pun nak kena ubah. Elok ubah sendiri. Okey. Alright, jadi cerita dia macam ni. Saya buat share screen. Seperti biasa, kalau hampa tak faham, hampa kena tanya terus pasal saya tak nampak dah ruangan chat ni ataupun tak dapat tengok dah muka-muka hampa semua. Yang nampak hanyalah screen. Okey, baik. Beli. Tangga Gusteri. Google site. Jangan risau. Kelas malam ni Abang Wadi dah record. Jadi macam takkan ada masalah lah. Okay. We go for... Kita pergi kat Tandang Burger dulu. Okay. Kalau abang kakak semua dapat tengok dekat skrin Tam lah ni, bagi website Tam Burger, ini nak review dulu nah, nak bagi apa faham kenapa, apa pasal yang kita nak kena tukar tu kan. Okay. Amboi, hari ni dia merangkak pula kan nak keluar. Mira, bawa main ayak kat ya sikit lagi lah. Ayak Milo tadi yang minum habis dah. Oh, ingat bawa ayak nak bagi internet laju. Oh, kita tak tahu. Siapa freeze ni? Ha? Oh, freeze. Okey kot, okey lah.
Okey, ni nampak dah. Ha. Okey, nampak kan menu Tantan Burger ni? Menu-menu ni kalau kawan-kawan nak tengok sebenarnya dia ada dalam satu website yang saya buat. Website tu nama dia Burger Sungai Petani.weebly ni lah. Dalam website Weebly ni saya parking gamak-gamak ni. Okey, kalau nak tengok gamak-gamak ni, kat dalam menu order Tantan Burger punya website ni, gamak burger ni, kalau kita tekan open image in new tab, dia akan keluar burgersungaipetani.weebly.com makan burger tengok bola ni. Dia akan keluar gamak ni lah. Yang mana gamak ni hasil daripada dekat sini. Ni gamak dia. Ni, Fahim tutup pintu. Hampa ni kan, bila ayah duk buat ni, hampa duduk buat kerja lagu tu. Oh, Fahim! Tutup pintu. Duduk gaduh, tenggang. Alright, jadi nanti bila Weebly tak ada dekat Malaysia, yang ni semua hilang. So, kita nak kena pindah. Cara paling selamat adalah kita save balik semua gambar yang ada dalam Weebly untuk kita uploadkan di tempat yang baru yang nak buat tempat parking gambar lah, menggantikan Weebly. Jelas yang tu kawan-kawan? Jelas. Abang Wadi jangan duk jelas abang. Abang tak buat lah, orang lain pun. Jelas Tam. Parking gambar. Jelas. Gambar dekat website baru. Okay. Alright. So sekarang ni tempat yang kita nak parking gambar tu, kita kena buka website lain lah. Okay, kita buka account Gmail lain. Apa yang anda buka, anda kena buka GitHub. Ejaan pun dah tak betul ya. Okay, buka kat GitHub ni. Right. Ni saya hantar link dekat dalam WhatsApp group. Mana dia hampa punya group? Bukan sini. Ni sini. Okey. Saya hantar kat situ dan saya hantar kat ruangan kita punya chat ni ya. Alright. Okey, bila kita masuk kat ni, kita boleh sign up menggunakan akaun Gmail. Macam biasa saja kita login. Okey. Login pakai akaun Gmail. Teruskan. Ini masuklah netizen your country, pilih Malaysia lah. Alright. Create account. Okey, sampai kat sini dulu. Alright. Okey, nak buat sekarang ke atau nak terus? Nak buat sekarang ke atau nak suruh Tan terus ke? Terus. Terus dulu Ya. Alright. Terus dulu, tak reti lagi kami tanya. Lepas tu bila dah sampai kat sini, okey. Nota dia mana ada nota? Bukan sini. Nota dia, saya paste nota dulu. Okey, ni nota dia. Dan saya paste juga dekat ruangan chat. Okey. Step dia sampai dekat GitHub ni, create repository ni. Lepas tu yang ni kita buat nama, macam ni buat nama masjid. Description, gambar. Ikutlah kita ni nak buat apa-apa lah. Pastikan yang ni public. And then create repository ni. Okay. Bila dah create, dah siap sampai kat sini. Okay. Saya screenshot yang ni hantar kat dalam grup WhatsApp dulu. Takut hampa silap. Mana ada WhatsApp hampa. Okay, ni. Saya tandakan kawasan nak upload gambar. Dan okay, kat dalam grup WhatsApp saya dah screenshot dah dia punya tempat nak upload gambar.
Okay, dekat dalam ni, get start by creating a new file or uploading an existing file. Okay, kita tekan existing file ni maksud dia, kita nak ambil gambar-gambar tu daripada kita punya laptop, daripada kita punya komputer. Kita klik kat sini. Okay, kita boleh upload gambar. Pilih gambar. Okay, Zat, kita try pilih. Ambil lah 2-3 keping gambar. Kalau ambil 2-3 keping gambar. Okay, ini saya ambil 3 keping gambar. Dan pertama gambar tu macam biasa, dekat Weebly pun kena rename, kat sini pun rename untuk kita mudah ingat. Alright. So saya upload gambar. Okay, dia pilih berapa keping gambar pun tekan upload je, lepas tu dia akan naik sekali semua. Dia naik 2 keping gambar je. Okay, so fine. Okay, buat gambar burung, buat gambar ulat. Upload. Okay, lepas dah siap upload, tekan commit change. Tekan commit change. Saya screenshot, hantar kat dalam grup. Ni grup link. Okay, kat sini. Saya tanda. Alright. Lepas dah siap upload, tekan commit change. Okay. Nampak? Ada 3 gambar ni kan? Nampak tak kawan-kawan? Nampak. Okay, so bila ni adalah gambar-gambar tu punya link lah. So sekarang ni nak ambil dia, nak ambil URL image dia, klik kanan mouse dan copy link address. Screenshot satu. Okay, kita buka tengok. Oh, sorry. Ni buka ni tab, saya paste. Nampak? Keluar nak gambar tu. Okay. So gambar ni nanti kita nak kita nak paste dia punya image URL ni kat dalam kita punya coding. Jelas kawan-kawan yang tu? Bab langkah pertama adalah untuk gambar dulu. Jelas tak? Tak ada kecap. Tak ada kecap kan. Kena buat dulu Tam, baru pandai ni. Duk Tak ada dengar kecap je. dah, tak ada. Pandai. Ni laju sangat, tak ada kecap. Nanti try and error lah. Bukan, abang Faizal ni rasa abang baru je ikut kelas. Tam, memang ikut kelas Tam, tapi bila sendirian ni dia slow sikit. Dan benda yang sama macam hak dalam kelas baru ni abang. Cerita dia betul. patut abang dapat terah daripada orang lain. Okay. Alright, so salinan video ni nanti abang boleh minta dekat Abang Wadi akan upload ke, dia bagi link ke macam mana, tak tahulah. Okay, lah ni saya pause, hampa try buat dulu. Upload lah sekeping gambar dulu masuk. Boleh tak lagu tu? Sat Cun. Okay, saya bagi masa 15 minit. Try dulu tengok, takut sakit tekan tak jadi lagi. Try tengok, 15 minit lah. 9:30. Saya online balik. Ya, sama kelas yang itu ya, jelas. Cuma sebab kat dalam ni kan ada geng-geng yang daripada AI website tahun lepas kan. Depa tu tak tahu lagi yang benda ni. Yang buat kelas ni sekejap baru nak masuk tahap bab nombor 2 pula. Try dulu buat. Buka GitHub tu, register apa semua. Habislah kita bawa di banyak gambar pun. Jam crack kita. Tinggi. Tapi tak apa buat macam mana. Ini kerja kena buat kan.
Dia bagi space sampai 5 gig untuk kita simpan kat dalam GitHub tu. Okey semua. Hello? Apa? Create repository. Ha. Okay. Account dah sign in and then kena create repository Ha. Okay. Kak Fiza hantar link landing page kak. Ini page apa? Landing Google page. Site Bila kau buat MBL kan kau selalu orang klik link kan. Link tu saya nak hantar kat WhatsApp saya. Apa link tu? Saya nak check. Link yang ni ke daftar ke? Daftar. Ha. Tak ada. Minta maaf, nak tanya Ustaz. Buka repository yang telah dibuat, klik add file tu kat mana tak? Tengok dekat grup WhatsApp saya ada hantar gambar tu. Okey. Gambar pertama tu dia tulis upload an existing file tu. Okey tak. Oh, uploading an existing file tu Ya. Okey, dapat. Okey. Malong, tam ada rambut lah ni Malong. Buat main. Silap pula. Terus. Perasan Ha. Perasan. Sejak makan ubat jantung ni rambut tumbuh. Rambut luruh. Dah rambut tumbuh. Okay. Bagus. Dah maklum create satu commit in one repository. Betul ke? Dia upload dah gambar tu masuk. Dok Gina macam nak upload tak kerti. Tengok kat dalam grup WhatsApp, tam ada hantar gambar. Nak klik kat mana?
Jika anda baru daftar menggunakan akaun Google, berikut adalah langkah login, then cipta repository, then upload gambar. Buka repository yang buat, create file, pilih upload file. Drag drop gambar anda atau klik choose your file. Okay. Cipta, klik ikon di bawah atas kanan, pilih new repository. New repository. Okay. Seperti hydrogen. Okay. Nama repository, pilih public ataupun private, klik create repository. Pilih public, pilih nama repository, public or private, klik create repository. Create repository, okay. Okay. Buka report. Buat. Kak Fiza, daripada link yang Kak Fiza bagi yang nombor 3 yang Tam klik ni, ada dapat respon daripada klien banyak ke atau slow? Atau kurang atau sikit atau sederhana? Saya bagi tu bila orang nak daftar je Tam. Oh, kalau buka iklan? Buka iklan kami pakai pi WhatsApp dulu. Oh, okay. Sebab kalau tu tak pernah buat lagi lah. Alright, no problem. Kak Yana punya website ada ambil ukuran baju, ukuran badan orang kat dalam website? Tak ada. Oh, tak ada ha. Kak Yana punya website nama apa? Tak tahu www. apa? Kak Yana. Website Kak Yana nama apa? Sengap pula dah Kak Yana ni. Dia kata dia pun lupa lama tak buka. Ustaz. Okey. Malung boleh lagi Malung? Abang Faisal rasa boleh dah. Malung pun rasa boleh dah tu. Dapat dah tengok link tu? Boleh dah Tam, dapat dah. Dapat dah? Dapat dah. Kak Maklum nak upload file tu dia kena ambil gambar satu mah. Macam biasa. Okay. Macam biasa. Macam biasa. Okey, dapat. Dapat Okey, baik. Okey, jadi maksud dia bila dah berjaya upload gambar tu masuk kat dalam GitHub tu, bermaksud dia yang hak beli punya problem tu dah solve lah. Maksud kita bila kita nak buat tu, kita nak kena link benda tu dengan apa, bila kita nak buat kita punya coding, kita pergi dekat GitHub untuk ambil dia punya image produk lah. Okay. Jelas lah? Baik, okey sekarang ni apa dia? Okey, sekarang ni bila kita nak buat website, ambil contoh, saya nak tunjukkan mungkin baru kepada setengah kawan-kawan, mungkin dah biasa bagi setengah kawan-kawan. Hampa belajar AI kan sebelum ni dengan Tam. Lepas tu mesti terfikir, kalau yang tak biasa lagi kan, mereka kata AI boleh buat website, tapi macam mana nak buat kan? Okey, hari ni Tam nak tunjuk macam mana AI buat website. Hak ni benda hak mahal ni. Kalau tengok website Tam Burger pun semua pakai AI dah. Dia tak buat dah pakai Google Site. Google Site tu tempat parking site ya tu.
Alright, jadi hari ni kita nak tunjuk macam mana nak buat. Sebagai contoh, dia perlu menggunakan dua kepakaran. Pasal kita ni tak pandai, jadi kita boleh gunakan ChatGPT dan juga DeepSeek. Okay? Kita buka dulu DeepSeek. Macam biasa, suka kepada bahasa Inggeris, start now. Kena login dulu, sorry. Login. Okay. Ni adalah DeepSeek punya chat. Dan seterusnya, mana ChatGPT? Ini ChatGPT punya website. Okay. Sekarang ni, kita ambil contoh Maklum. Maklum, dia jual, Maklum dia jual jenis-jenis kek. Macam-macam kek dia jual. Okay, jadi kita pun nak buat satu mall untuk Maklum. Dia nak jual produk dia terus kepada pelanggan. Jadi dia hanya pergi kat ChatGPT. Dekat ChatGPT dia buat arahan macam ni. Buatkan prompt untuk aku bagi arahan kepada DeepSeek untuk buatkan satu page embed, satu page embed bagi Mat dan shopping cart kek, untuk kedai kek. Buatlah beberapa siri kek yang DeepSeek boleh ambil gambar di www.unsplash.com. Kemudian untuk bahagian checkout, sila susun untuk payment by scan QR code, do it now, atau klik link untuk touch and go. Buatkan embed code yang simple, nice dan premium serta mesra untuk pengguna mobile phone dan komputer monitor. Okey, saya copy ayat ni dan saya tinggalkan kat dalam ruangan chat. Tang copy masuk grup kan Jam? Ni tak masuk dalam grup lah, dalam grup chat. Okey. Okey nah. So Right. selepas Tan tanya kat ChatGPT tau. Tan minta ChatGPT yang buatkan soalan untuk kita letakkan kat DeepSeek. Kalau kita terang kat DeepSeek, kita kan tak pandai, tak cakap, kita tak faham bahasa nak buat website ni. So kita biar ChatGPT yang karang. Tekan enter. So ni ChatGPT pun dia buatlah karang. You are senior full stack of development specializing. Specialization. Tak ada specializing saja, mana ada session. Pandai Malong, ingat saya tak pandai baca bahasa orang putih Malong. Okey, dia pun karang lah semua benda yang mampu kita nak tanya ni, sebenarnya kita pun tak pandai. Okey, so apa yang kita buat, kita lepas soalan tu dah ChatGPT buat, kita just copy. Lepas tu kita pergi kat DeepSeek, kita paste sahaja. Alright. Dan kita kena tambah gambar, ambil di www.unsplash.com. Tam, Unsplash tu yang kita pak gambar dekat GitHub yang Unsplash ni apa? Jangan duk kalut lagi lah, tunggulah Sat bagi orang buat dulu. Hak ni tak ada nak jawab lagi, sekejap jawab lagi terus pening.
Tengok dulu tak. Tunggu Zah. Okey. Okay. Sabar. Okay, so kita tekan kat DeepSeek terus buat coding. Okay, kita tak ada masuk universiti dah untuk buat coding lah ni. Oh, panjang. Okay, nampak tak habis lagi dia terus klik continue. Nampak tak button continue semua? Nampak. Alright, so kita klik lagi continue. Okay, dah siap. Kita boleh run. Inilah kedai cupcake tu. Untuk orang buat order. Okay. Kita copy dia punya code. Tekan copy ni. Kita pergi kat Google Site. Saya buka new website lah. Nak tunjuk demo. Page. Ambil yang full embed page. Yang ni. Yang nombor 2 ni. Nampak tak? Okay. Okay. Bubuh kat sini. Shop. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Lepas tu kita klik add embed. Lepas tu embed. Okay. Dan kita paste. Paste. Okay. Wah. Alright, saya publish lah. Saya publish maklum. Publish. Jadi sekarang ni semua orang boleh tengok ni saya hantar link dia masuk kat dalam Google, kat dalam WhatsApp. Semua orang boleh tekan dah boleh masuk dah kat dalam apa? Kedai maklum ni. Kedai jual kek ni. Dapat tak website dah? Dapat Tam. Cantik Tam. Cuba buat order. Nampak dia keluar. Cantik. Nampak tak? Try order dan try buat check out. Ni sebab kita tak orang masuk lagi gambar apa QR code, kita tak orang masuk lagi link payment touch and go. Nampak tak? Okay. Alright, so lepas dah siap semua, kita tak bagi pun arahan kat sini untuk dihantar kat WhatsApp. Nampak? So, order customer ni akan masuk dekat WhatsApp yang ada WhatsApp business sahaja. Okay. Okay. Jadi, inilah cara kita nak buat order yang paling mudah sekali nak buat sistem yang tak gaduh nak pakai payment gateway engine yang berbayar tu. Okay. Okay. Jadi soalan dia tadi duduk dekat abang tu, dia tanya, tahu awak tak ambil kat GitHub, awak ambil kat www.unsplash.com. Okay. Betul tak soalan tadi? Okay. Abang tu ada lagi tak? Ada. Okay, abang tengok elok-elok. Di dalam coding ni coding yang dalam website tu. Ni coding dia ni. Okay, lah ni. Okey. Gambar ni.
klasik birthday cake ni, kata kita nak tukar dah, nak edit. Nak edit dia macam mana? Nak tukar pun gambar kita. Okay, kita klik kanan, kita copy image address untuk gambar kek tu. Kita pergi dekat coding dalam website kita. Okey. Kita tekan di keyboard kita F3. Dia akan keluar kotak kat atas ni. Ada nampak kotak dah keluar gambar untuk carian. F Finland lah. Ya, F3 yang duduk atas kali tu. Okay. Dia keluar tak? Kotak carian. Satu Melayu F lah. Alamak tak ada. Siapa pakai tab, siapa pakai iPad, siapa pakai Apple, dia mungkin berbeza lah. Common kot saya rasa. Okay, bila dah masuk kat sini, kita paste sahaja image URL yang kita copy tadi. Inilah gambar yang kita nak kena tukar. Nampak? So, kita buka kita punya GitHub. Pergi kat GitHub. Katalah saya nak buat poster ni. Okay. Ni poster cake yang klasik tadi tu. Okay. Saya Assalamualaikum. Assalamualaikum. delete. Tengok ayam kau tak ada. Ya. Tak orang yang makan yang minum mungkin. Abang tengok dah ni. Biar dia pun tunggu siap lah tempat ayam. Dapat ayat sianya. Tak tengok. Dia tangkap dia pun ajak tadi. Dia tangkap dia pun ajak. Ya? Dia tangkap dia pun masuk ya. Pun Bila? penat dia jalan atas Bila? tadi. Tentu ayam tak tengok tak ada ayam. Tolong mute maklum Ustaz. Okay. Alright, so dengan cara bila kita ambil image URL di sini, kita boleh tukar gambar ni kepada gambar kita balik. Ni saya tunjuk sepintas lalu macam mana dia nak buat kita punya chart. Macam itulah juga bila anda tengok di Tamtam Burger, menu order kami ni, saya guna teknik yang sama, coding guna DeepSeek sahaja. Cuma bahagian tempahan saya letak ambil sendiri, makan di sini Lalamove ataupun Tamtam Rider. Kalau Tamtam Rider ni dia kos sikit sebab boleh masukkan lokasi untuk buat pengiraan kos bagi delivery. Kalau kat sini. Jadi bila tekan Touch and Go, buka pautan, dia akan ke Tamtam Burger punya Touch and Go. Kalau pakai phone, dia terus masuk dan masukkan amount untuk buat payment. Kalau do it now, dia akan keluar QR code untuk dia orang scan. Counter, dia datang bayar di counter. Atau pindahan online, dia boleh salin nombor akaun. Dengan tekan dia salin. Lepas tu dia buat bayaran dan dia tekan check out. Dan yang lebih kreatif, di Tamtam Burger punya coding, kami siap buat, bila dia klik burger, dia nak pilih burger ala carte. Dan dia boleh pilih nak daging lembu, daging ayam atau kambing. Lepas tu dia boleh pilih sauce flavor, sama ada signature, Big Mac, Big Fat. Dia boleh tukar patty dan dia boleh tambah ekstra. Contoh yang ni dia goreng-goreng semua jadi RM19.7. Lepas tu dia ada upsell. Nak fries ke, nak hash brown ke, nak chicken nugget ke, nak carbonated drink. Carbonated drink nak dia boleh pilih Coke. So ini detail dia ambil ala carte kambing pun semua dengan ambil ayat Coke. Dan dia boleh buat bayaran. Yang ni semua 100% pakai coding. Yang kalau suruh Tam cerita macam mana buat, Tam tak boleh nak cerita. Pasal yang buat ni adalah DeepSeek saja. Ni yang coding ni. Bukanlah Tam pandai. Ni coding ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, abang kakak semua, bila nak buat coding, macam mana kita nak buat coding, nak bagi jadi macam Tam. Kalau macam ni, dia advance sangat. Pasal dia keluar tu banyak-banyak, betul tak? Macam mana nak bagi keluar sikit ni lah. Masa kita bagi arahan kat ChatGPT, suruh buat arahan untuk DeepSeek tu lah, kita kena tulis balik, ni adalah gambar produk aku punya image. Produk 1, produk 2, produk 3, produk 4. Okey. Dan setiap produk tu kena letak detail harga. Barulah dia boleh create sistem ikut yang kita nak.
Alright. Jangan anda rasa blur. Jangan anda rasa blur. Sebab, time off dulu. Sorry. Jangan anda rasa blur. Sebab benda ni tak cuba, anda akan rasa susah. Dah cuba, anda akan rasa senang yang benda ni nak buat. Jadi, saya harap boleh try. Bukan setakat nak buat hak maklum tadi tu ya. Contoh nak buat untuk Kak Fiza. Kak Fiza lah ni buat orang WhatsApp kat Kak bila Kak buat AB ad, buat ads berbayar, orang akan WhatsApp kat Kak, betul tak? Betul? Lah kita tukar. Mai saya demo satu untuk Kak Fiza. Okey. Dapat tengok skrin lagi? Tak dapat. Baik. Okay. Okay Alright. So saya pergi dekat ChatGPT, saya buka baru, buat satu prompt. Landing page. Untuk kau nama tadi kau berapa tak? Genius Kit. Genius Kit. Kit. Yang mana landing page ni akan jadi first impression customer, terutama parent, untuk daftar, dapatkan info bagi kelas untuk anak-anak mereka yang berumur berapa kak? 5 tahun. 5 tahun Ke atas. Terutama fokus pada Baca dan tulis. membaca dan menulis. Okey. Buatkan satu landing page yang ada sedikit kajian tentang anak-anak mereka, why mereka perlukan sikit bantu dan apakah yang mereka nak dari sikit untuk Itu apa? bantu anak mereka. Sikit siapa pula CF lah. CF, sorry, CK pula dah tukar nama CF. Cikgu Fiza. Okay. Aduh. CF tu stand for Cikgu Fiza. Okay. Last, semua summary send ke number WhatsApp CF. Oh boy. 013 013 428 428 9806. 9806 dan send summary tu susun elok-elok. Senang nak baca. Okey. Dan buat landing page embed code ni prompt dia untuk paste dekat DeepSeek dengan warna tema depa purple dan Kuning. kuning dan buat ala-ala tips sikit yang kreatif dan premium. Okay. So dia pun berang Chai marketing, Chai education marketing expert, copywriting, copywriter and pro and awak ikut sekolah dia lah. Tam copy prom tu dalam grup tam. Terima kasih. Okay, mana dia? Show more. Okay, tam copy prom. Saya kat dalam grup kita. Alright. Okay, dah siap kat ChatGPT. Dia punya tu tam copy dan tak hantar masuk kat DeepSeek ya. Tam buka new chat, tak mau bagi sekali dia sabuk dengan maklum. So tam tekan je enter. Alright, yang hak maklumnya shop tadi tu tam buka je lah page baru untuk CF pula. CF. Right.
Go for DeepSeek. DeepSeek tengah run kot. Yang ni kita tak letak gambar CF. Okey, yang ni je perkataan efek-efeknya. Kalau nak masukkan gambar, orang masuk gambar kat GitHub, lepas tu paste. Sila masukkan gambar-gambar berikut. Ni gambar bahagian apa, ni gambar bahagian apa. So kita boleh terangkan, nanti DeepSeek akan susun pula gambar-gambar tu. Sebab apa nak suruh orang buat yang cantik macam ni, apa kena buat mahal ni. Benda ni nak dapat cemil. Benda ni nak dapat cemil. Biasa, kena usaha sikit lah. Tapi jadi, dia akan jadi macam tantam macam website. Dia akan jadi. Cuma kita kena kesabaran dan kita kena cuba pasal kalau ayat dia macam ayat dulu dalam kelas lah 2-3 tahun lepas. Kalau kita tak buat, siapa nak buat? Tam. Ya. Tam. Kita bagi arahan kat GPT dekat DeepSeek kita tak bagi arahan. DeepSeek cuma kita nak copy paste arahan daripada ChatGPT buh kat DeepSeek tu. Ya. Okey. Ni Kak Fiza, saya tengok DeepSeek ambil gambar daripada Unsplash. Dia bubuh kat gambar. Nanti kalau kata Kak Fiza buat, dia jadi macam ni, maksudnya you can tukar gambar je lah. Tak ada nak pening-pening susun lah. Sebab DeepSeek dah susun. Jom kita tengok apa jadi dengan you punya code landing page Cikgu Fiza. Anak masih belum lancar membaca dan menulis, kami membantu kanak-kanak berumur 5 tahun dan ke atas daftar sekarang. Kenapa ramai ibu bapa memilih Cikgu Fiza? Teknik mudah memahami. Sure, setiap kajian tentang ibu bapa. Sure. Masalah yang selalu dihadapi, apakah Cikgu Fiza akan bantu program kami, program baca, menulis, latihan asas, aktiviti interaktif, pemantauan perkembangan. Apa kata ibu bapa? Siap ada testimoni dia bagi lagi. Lepas tu galeri. Galeri boleh tukar gambar kelas. Daftar sekarang. Tam. Nombor telefon. Nama anak Tum. Umur anak 8 tahun. Lelaki. Sekolah SMK Tam. SK lah tadi Kak. SK Tam. Tahap mengenal huruf. Boleh mengejar, boleh baca. Lancar, belum kenal huruf. Tahap menulis, sikit-sikit. Apakah cabaran utama? Dia tak ingat. Apakah harapan? Okey lah bagi dia boleh baca. Online kelas, pasti atau belum pasti? Prefer day. Pagi, siap dengan jadual lagi kau ni. Daftar sekarang. So, kalau tekan WhatsApp ni, tak boleh lah masuk kat Kak Fiza punya phone. Nampak tak? Alright, so kalau nak try test, saya publishkan kod ni. Tam. Sat kita takut tak lupa. Kenapa dia hang lagi? Okey. Coding ni juga boleh anda tengok kat dalam grup WhatsApp dan hantar lah. Boleh check tengok. Dapat? Dapat? Okey. Tadi siapa nak tanya saya soalan? Tam. Ya. Kak Zai tanya, tadi lepas kita dapat kod dari DeepSeek tu kan, Ya. Kak Zai terlepas pandang kat situ, bila dah dapat dari kod dari DeepSeek tu, kita copy kod tu, kita nak paste dia kat mana tu supaya di website tu. Sebab Kak Zai first day for the first time at the class. Betul sangat Tam. Sebab yang dalam kelas ni, yang dalam grup WhatsApp ni Kak Zai, mereka adalah usahawan yang dah masuk kelas website dengan Tam. Semua ni termasuklah yang kawan-kawan yang baru ni daripada program
event management tu depa dah join kat dalam grup ni. So dia ada dinamakan Google Site. Yang tu nanti Tam akan personal dengan kau yang tu. Okey. Yang tu Tam akan personal dengan kau, apa coding tu nak pergi parking dekat Google Site. Lepas tu kita beli domain kat GoDaddy. Lepas tu nanti Humac ada website dia sendiri lah. Oh, okey. So nanti dalam website Humac tu kita boleh buat macam-macam package untuk orang bahagian nak register kewangan kan, nak buat consultant untuk perakaunan ke, ataupun nak buat kelas ke, nak register, semua boleh kat dalam website tu. Guna coding yang kita tengah belajar malam ni lah. So for now you just sampai dekat coding dulu lah kak. Kalau saya ajak kak Google Site, kesian kak orang lain yang menanti. Okey, tak apa. Faham. Teruskan. Alright. Okey, Tam. Okay, so semua orang kat sini ada Google Site, dia patah dah kan? Termasuk yang baru kelas ni pun, yang baru ni kelas event management pun, dia pun semua ada landing page masing-masing, betul? Betul. Han tak betul lah, Han tak masuk lah CF. Yang masuk ni Abang Faizal, Wadik lah. Yang baru join group WhatsApp lah. Aduh. Kan, so Abang Faizal pun dia ada link dia. Cuma link dia pun masih belum beli domain lah, setakat link Google yang mereka buat QR code lah. Betul. Alright, so nanti insyaAllah nanti akan ada kelas buat website, boleh join, boleh refresh balik ilmu baru ni, physical dengan Tam nanti. Lepas tu kita boleh buat bagi jadi cantik. Sebab dah dapat hint signal daripada ICU bahawa kelas website untuk tahun ni juga ada untuk Tam lagi dengan anda semua. Yeay. Highlight. Yang Tam, nak tanya, kalau kita nak alter tu, kita alter dalam kita nak alter dalam coding dia, kita alter dalam coding dia, bagi arahan ke kita boleh alter kod dia? Nak selamat, copy coding tu bubuh balik ke dalam DeepSeek dan bagi tahu nak edit kat mana. Okey, bubuh dalam DeepSeek, abang kata aku nak Ejah. Ejah ni. Okey. Alright. Pasal kalau nak ajak edit, kena duduk dengan Tam. Okey, faham. Sebab Tam dengan Abang Wadi, kalau tengok kami dah macam muka panda bawah mata ni kan. Punca dia pasal kami duk baca coding tu. Oh, baca coding. So, website Tam ni, lah ni website Tam, Tam tak bagi arahan dah, Tam ejah coding dah. Ya, Tam ejah coding pakai DeepSeek ya. Okey. Oh, Tam ejah coding pakai DeepSeek. Nah. Okey. Contoh. Okey. Contoh Bukan Tam edit coding tu. Tak. Okey, tengok ni Tam buat entire share lagi sekali ya. Okey. Tadi kita tengok dah website Kak Fiza, dia jadi macam ni kan. Dapat tengok skrin tak lah ni? Dapat. Okey. Lah tak puas hati ya. Memang tema dia purple ke? Dia nak purple dengan kuning pasal apa? Nak warna putih kan. Kita pun maki selalu DeepSeek ni. Apa ni? Edit balik. Nak purple. Highlight. Dan kuning as background. Kuning terang tu. Lepas tu efek dan animation bagi lah gempak sikit dan ada ciri-ciri tips kartun sikit, kerah je macam tak cerdik tapi AI buat semula. Ya macam tu dia buat balik lepas tu kita pun apa lagi nak tukar tunggu Ustaz. Okey. Kita tak mau tukar ni, kita buat CF2. Okey. Sambil hampa tengok apa yang duk tengah buat dekat dalam landing page di DeepSeek tu. Kalau hampa tengok website Master Printing, Tam send link kat hampa lah. Seratus DeepSeek coding. Termasuk order, charter, price list, semuanya termasuk image,
termasuk dia punya shop dan sebagainya, 100% dan semua page tu berjumlah lebih kurang ada 87 page website, semua coding DeepSeek. Nampak? Okay, P kata contoh nak order flyers. Customer time nak order flyers Okay, P kat bahagian flyers. Sampai kat bahagian flyers. Nak order. Dia klik je kat sini terus masuk WhatsApp tam. Tu yang lah ni order dah tak pening dah macam dulu nak layan customer, nak bagi harga lah apalah. Lah customer klik je dia tengok, oh, dia nak order ikut bajet dia, nak rata pizza RM98. Dia klik je terus masuk tam. Jadi tam pun tahu lah, oh customer ni nak print flyer, berapa keping. Ni semua tam buat guna DeepSeek 100%. Tengok name card. Gambar je tam tukar dekat coding dia. Agak coding. Yang arahan semua nak adjust, nak alter website tu, tam tak edit coding, tam bagi arahan dekat DeepSeek aku nak macam ni. Ya. Okey. Tapi kita kena faham, sehari saya bagi tahu. Apa dia ni orang panggil apa, ni orang panggil apa, sebab kita nak bagi tahu kat DeepSeek, kita kena kerti dulu. Betul. Saat tunggu bagi dia siap coding yang kita nak tunjuk bahawa kita adjust tadi tu. Pasal kita tak puas hati, kita nak edit coding, kita tak pandai. Okey, ni coding yang kedua selepas kita nak minta dia edit. Ni Kak Fiza. Cantik. Dia tu macam Tok Sami pula ni. Nampak? Dia main efek dia main, nampak? Nampak dia nak masuk pun dia ada efek-efek masuk. Kita patah balik. Kita publish. Silap pula dah. Kita publish. Okay. We go. Kita refresh. Kita ambil CFC. Sebab nak bagi hampa nampak tu. Dia punya efek. Amboi lambat Okay, dah keluar. Nampak? Okay, cara dia masuk perkataan. Gambar musim. Okay, turun. Nampak? Nampak cara dia masuk? Okay, saya hantar link. Selepas kita baiki. Okay, masing-masing boleh tengok. Lepas dibaiki. Jadi bermakna kat sini, yang tu kita tunjuk satu landing page. Dia boleh jadi home page, about us, contact us, macam-macam lagi ya. Ikut arahan yang kita nak bagi dekat DeepSeek dengan ChatGPT. Jelas tak yang tu? Jelas. Okay. Dalam website, apa yang kita kena faham, kalau gambar dekat atas keluar, buka website ada gambar duk scroll tu kan. Kalau kita tengok kat dalam kalau tunjuk dekat dalam master printing lah senang. Kalau tunjuk tentang muka dia macam efek kuat sangat. Okay, yang ni bila buka website dia ada gambar yang ni, betul ada pangkah ni. Yang ni nama dia pop up display. Okey, saya tulis kat dalam grup. Lepas tu, kita tekan pangkah. Ada keluar yang ni. Okey, sekali gambar ni dia bertukar-tukar ni. Tu. Okey, gambar ni yang atas ni, yang ni disebut sebagai header cover
and slide. Bagilah panjang sikit jadi tak jadi. Okey. Lepas tu turun kat bawah, ni biasalah display image. Ataupun kalau ni pun kita boleh panggil sebagai gallery image. Dia jadi susun gambar banyak-banyak. Lepas tu ni pun sama. Ni pun sama. Bawah ni, bawah sekali dalam website lah. Yang ni dipanggil apa? Siapa tahu? Lama dah masuk kelas, lupa dah. Ada. Footer sebab footer. bawah. Ada. Footer. Okey. Sebab duduk bawah. Dah. Kena tulis duduk bawah. Kalau header atas. Header duduk atas. Okey. So bila kita nak bagi arahan kat DeepSeek atau kat dalam ChatGPT, kita kena bagi tahu kat mereka, kena ada header, kena ada gallery image, kena ada artikel, gallery produk dan sebagainya. Jadi lepas tu nanti anda akan mula faham. Oh lupa, had tepi ni nampak tak? Bila klik dia keluar ni. Okey, yang ni. Nampak? Yang ni dipanggil sidebar. Sidebar. Nak tengok website siapa? Goma punya website agak wood. Nampak ni? Dia punya sidebar dia letak dia punya apa? Media sosial. Ni pun 100% buat dengan coding. Owner dia ada kat dalam grup ni. Dia ni tambah kat depa. Okey, ni header. Buka lah. Amboi lambat tukar. Tekan lah. Ni. Ni header dia. Okey, artikel. Lepas tu sidebar dia. Lepas tu dia boleh tukar bahasa yang ni. Tu kita kena kreatif. Ni bahasa Melayu. Ni tukar kepada bahasa Inggeris. Okey. Bahasa Inggeris. Okey. Bahasa Arab. Bahasa Cina. Sebab produk dia international. Right. Oh, tapi dia tukar semua. Dia tukar atas tu agak yang tak header dia tukar. Check. Ingatkan dia tukar semua. Ada. Macam tu. Right. Okay. Ni gallery. Lepas tu detail. Lepas tu dia punya footer. Lepas tu tengok dia punya mat. Okay, ni dia punya mat. Untuk jual produk dia. So dia buat live kat TikTok. Lepas tu bila dia live kat TikTok, orang tanya macam mana nak beli, link di bio, orang klik kat link bio tu, masuklah dekat dalam ni. Saya hantar link untuk hampa tengok contoh dia. Masuklah kat sini. So depa pun tekan, katalah contoh nak beli satu cendawan ni, klik satu. Lepas tu kat sini siap dengan penghantaran JNT RM8. Jadi RM18. So kalau nak ambil sendiri pun boleh, atau nak pakai JNT pun boleh. Masukkan nama, nombor telefon, alamat. Lepas tu bayar pakai Touch 'n Go, dia klik je terus buka dia punya company lah. Ataupun pakai duit now, scan QR code, menu transfer pakai bank. Dan sudah bayar, lepas tu tekan check out. Terus akan masuk kat dalam WhatsApp company ni lah, agarwoodmushroom.com ni. Ni antara yang memang pakai fully coding lah buat website mereka ni. Alright, ada soalan daripada kawan-kawan? Ada soalan tak? Oi, keras semua. Coverage dah semua. Cuba dulu. Okey, betul. Kena cuba dulu. Kak Amalina kan? Kak kan buat yang style service aircon kan? Ya, betul. Kak try Kak buat dekat, sebenarnya kita tak pandai nak tanya, kita kena suruh ChatGPT bantu kita tanya kat DeepSeek. DeepSeek ni dia macam pekak sikit, tanya silap dia tak reti fikir. Jadi contoh yang Kak boleh buat dekat dalam, maksudnya sistem dia lah kan, yang Kak kata tu,
dari segi harga ni, pertama kau akan ada servis harga ikut package, betul tak? Betul. Jadi orang boleh booking. Form booking tu yang penting. Berapa hari bulan main rumah dia, kerosakan apa, dia boleh select siap-siap. Aircon tak sejuk ke, aircon kurang sejuk ke, ataupun buat minor service ke, buat major service ke, ataupun dia nak ala carte. Dia nak ala carte, dia kata ni tak ada apa, dia saja main nak suruh cuci. Semua term tu boleh letak dalam satu landing page, lepas tu buat QR, bila buat iklan, bubuh yang tu untuk mereka buat booking. Maksudnya iklan dekat Facebook tu letak link website je lah kan? Okey, contoh dia tengok ni. Sana nak tengok tahu mana. Tak tahu abang Audi yang mana? Kita tak jalan lagi tu. Betul lah maksud dia. Bila buat iklan FB ad lah contoh kan, dengan Instagram ad kan. Kita letak link. Orang klik link tu, terus pergi ke kita punya landing page. Buat macam tu lah. Baru senang. Okey. InsyaAllah. Lepas tu ada siapa lagi nak tanya soalan? Macam contoh Kak Zai. Kak Zai buat kursus sekian. Buat dulu landing page untuk pendaftaran, nama, nombor telefon, bisnes dia jenis apa, dia duduk dekat mana di Penang, alamat Penang dia, Parlimen Dun, apa semua, siap-siap apa semua. Tekan submit, pum, terus masuk kat dalam WhatsApp kau. Lepas tu baru kita boleh bincang nak buat payment ke apa ke. Yang tu pun boleh ke, accessible, sekejap pun boleh, tak ada masalah. Good idea. Thank you. Thank you, Tam. Jadi kita senang nak sebenarnya kita senang nak berurusan. Macam contoh kalau orang buat event, nak register pertandingan, mewarna pertandingan, macam-macam semua borang. So kita pakai online borang sekarang ni. Tam, Okay. Ya. nak tanya Ustaz, yang berkoding tu kan? Ya. Tak jadi pun saya letak kat insert. Mula-mula buat page kan? Ya. Kan? Lepas tu nak buat yang letak coding tu kat mana tu? Masuk tengok dekat screen Tam. Tak nampak. Sana. Sebab saya buat tak boleh. Okey. Ni Tam masuk kat dalam Google Site baru balik. Blank site. Saya nampak macam Ni tengok ada kat screen ni, nampak? okey, nampak dah. Page. Okey, okay, slow Ustaz. Okey. Nampak ni full embed page ni. Full embed page. Okey. Screenshot hantar masuk dalam group tadi. Buat pula. Okey. Tak ada. Okey. Klik full embed page. Okey. So dia akan buka ni kan, nampak new full page embed kan? Yes. Macam kita bubuh nama untuk page kita tu lah. Nampak? Okey. Lepas tu embed, tekan embed ni. Oh, okey. Lepas tu dia ada buy URL dengan embed code kan? Ya. Klik embed code dulu. Dia mau paste. Tak nampak. Okey, dapat. Tadi tu yang tu tak dapat. Oh. Okey. Lain-lain ada soalan? Ada soalan? Kawan-kawan? Kena buat dulu Tam, baru ada soalan. Okey. Buat dulu. Minggu depan kita jumpa semula. Okey. Bila berkelapangan lah. Selalunya time macam ni lah, pukul 9. Ada plan suruh muka tak? Dengan Abang Wadi ke? Yang tu maklum nak belaga lutut dengan Abang Wadi, maklum mesej Abang Wadi lah. Okey, saya nak tunjuk satu lagi part dekat sini. Ini sebagai bonus kepada anda sebab lapangkan masa malam ni bersama-sama dengan kami untuk menuntut ilmu. Moga bermanfaat. Okey. Dekat dalam DeepSeek dan juga dalam ChatGPT. Ni dekat. Kak Fiza. Selalu kita dalam bisnes kita, harian kita, kita selalu
amati idea nak buat konten, betul? Betul? Jadi lah ni kita tanya dekat DeepSeek, dekat ChatGPT, macam mana kita nak settle masalah ni. Okey, ayat dia macam ni. Aku malas nak buat konten dan idea tak ada nak buat konten untuk iklan. Jadi berdasarkan formula berikut, sediakan jadual konten dan posting bagi platform media sosial supaya aku boleh bagi arahan kepada marketing staff. Aku buat kerja konon-konon lah, padahal kita lah tu. Kan kita one man show semua benda. Okey. Idea dia. Apa dia? 4 idea. Bagi tahu balik. Berapa lama ada masuk kelas-kelas takkan tak ingat lagi. Apa idea marketing? Content. Information. Security. Amal sambung. Education. Dengan entertainment. Nasib Amal tak pergi kuliah kuih. Entertainment. Okay. Alright. Lepas tu posting di mana? Okay. Ingat IC je. Okay. Nak posting kat mana? Facebook page. Lagi. Instagram. TikTok. Lagi. Thread. Lagi. YouTube. Ada lagi tak tempat lain nak boleh posting? Lagi tak? Google My Business. Tak payah. Lemonade. Ha? Apa dia? ni? Lemonade. Power maklum ada lemon ni. Ada lagi? semua. Lagi apa lagi? Apa nampak? WhatsApp status. Alright. Jadi buatkan jadual sehari 2 posting. Buatkan formula darab silang untuk semua supaya menjadi satu jadual lengkap sebulan. Dan ingat, fokus marketing lebih laju untuk hujung dan awal bulan. Customer dapat gaji. Buatkan poster jadual ini saiz 297 mm kali 210 mm dan buatkan background simple white. Kita tunggu dia siap. Ni tak pakai dah. CM yang ni hardcore CM. Kamu tengok yang ni kan. Scan prom. Terima kasih. Close. Ini pun close. Alright. Apa yang hardcore Tam? Tak, dia macam terlalu keras untuk customer. Ya. Yang tu untuk orang yang nak payment terus tu. Itulah. Tu yang kami tak buat untuk kalau nak close guna website kami tak try, tak buat lah. So better buat pakai landing page. Ini contoh landing page untuk masjid.
Nampak? Sama tak macam kakak punya? Sama kan? Pakai Semua kan? once. Ha. Ni geng masjid mana tak, geng ni dia buat untuk masjid. Saya coding dia punya page tu lah. Okey. So kita tengok gambar yang dah siap ni. Jadi dia bermula dengan mana dia 30 hari. Oh dia suruh ulang. Ahad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu dia suruh 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So yang pagi ni dia suruh I. Tip dan info pengguna. Petang dia suruh S. Testimoni dan review. Nampak tak? Aku copy benda ni hantar kat dalam grup. Tengok kat dalam grup. Boleh tengok tak? Boleh jelas tak? Bagi prom sekali, Tam. Tak prom lah kali tu. Prom. Nak prom pula dah. Bagilah. Bagi betis nak paha ni. Ambil. Okay. So sekarang ni kita taklah pagi buat tip dan info pengguna, petang buat testimoni dan review. Lepas tu Instagram ilmu dan pendidikan. Petang hiburan dan santai. TikTok. Nampak dia ada untuk setiap platform ni. Nampak tak? Oh, sembang seorang yang sekarang ni. Nampak. Nampak. Alright, so adalah jadual, korang-korang reti lah sikit nak buat nak tambah. Kadang-kadang duk hari ni nak buat nak tambah, tak tahu nak posting apa dah sekitar dia. Korang-korang ni jadi guide. Print datang ni lekat kat dinding dekat tempat kita punya workstation. Okay? Kalau tak boleh juga lepas print ambil bubur dalam gelas, tuang air, apui, lepas tu minum. Masuk sikit ilmu tu ke dalam sikit. Okey. Tu tambah bagi tahu satu. Bagi tambahan lagi satu. Kak Amalina. Yo. Okey, dekat DeepSeek. Saya nak tanya Kak, bila you punya staff pergi dekat ke rumah customer. Okey. Contoh staff Kak main dekat rumah Tam nak servis aircon kan? Ya. Mereka ada sedia borang apa-apa untuk customer sign tak? Tak ada. Okey, lepas servis aircon apa semua, elok nak balik, Tam declare gelang mah isteri Tam hilang 2 dalam bilik. Alamak. Tam boleh tunjuk slip, kata Tam beli. Dan Tam kata sebelum dia masuk servis aircon, wife saya letak dalam bekas duduk kat bawah aircon tu ada laci. So, you nak jawab apa? Jeng. Faham? Kak Amalina nak jawab jalan macam mana? Tak ada kan? Okey, cerita dia inilah kegunaan AI. Nama company? Nas Aircon. Buatkan satu SOP untuk staff aku serah kepada pelanggan sebelum memulakan tugas penyelenggaraan. Enter masuk dalam rumah customer. Make sure setiap pergerakan staff diikut oleh pelanggan. Takut berlaku kehilangan. Sila letak
buatkan semua barang kemas, duit serta barangan berharga di satu tempat selamat yang tidak dilalui staf, dan bagi tahu mereka customer kena setuju sign baru boleh mula kerja. Dan kalau berlaku sebarang kehilangan, pihak staf dan syarikat tidak bertanggungjawab. Buatkan SOP agreement untuk pelanggan sign dengan detail lengkap dan menjadi panduan SOP kepada staf syarikat dan pelanggan. Pause. Tu kata DeepSeek ni kan. Syarikat ya, buatkan dalam bahasa Melayu profesional dan mestilah jelas. Kita layan kita arahan kerja dalaman untuk staf teknikal. Memastikan setiap staf mematuhi prosedur keselamatan etika kerja bagi mengelak salah faham serta pertikaian berkaitan kehilangan barang berharga. Ni edaran ni untuk bagi staf baca. Sebelum kerja dimulakan, staf hendaklah menasihatkan pelanggan dengan tegas. Encik, untuk keselamatan saya syorkan semua barang kemas, wang tunai, jam tangan dan barangan berharga lain diletakkan di dalam almari berkunci atau bilik yang tidak saya lalui semasa kerja ni. Nampak? Lepas tu ni borang nama pelanggan. Lepas ni pemeriksaan awal. Saya telah menemani staf teknikal melakukan pemeriksaan visual di kawasan kerja akaun dan mengesahkan tiada barang kemas, wang tunai, dokumen penting, tanggungjawab menyimpan barang harga. Saya mengakui bahawa saya telah dinasihatkan oleh staf untuk menyimpan kesemua barang yang berharga termasuk tetapi tidak terhad kepada emas RM1 di satu tempat yang selamat dan berkunci. Contoh, almari besi, bilik yang dikunci yang tidak akan dilalui oleh staf sepanjang tempoh kerja. Had kawasan kerja. Saya faham bahawa staf hanya dibenarkan berada di zon kerja. Sekitar unit indoor dan outdoor. Sebarang pergerakan di luar tersebut hanyalah dilakukan dengan iringan saya. Pelepasan liability, penepian tanggungjawab dengan menandatangani borang ini. Saya dengan rela hati melepaskan syarikat NAS Account Service dan semua staf teknikalnya daripada sebarang tanggungjawab tertetap atau ganti rugi berhubung keselamatan, kerosakan dan kecurian barangan berharga saya. Selain daripada kelangan yang terbukti secara muktamad di mahkamah berpunca daripada kecuaikan kos gross staf yang dilakukan di luar kawalan prosedur ini, rakaman dan pengawasan. Saya dimaklumkan bahawa perkaraan staf adalah di bawah pengawasan saya sepanjang masa dan saya bersetuju untuk memastikan staf sentiasa dalam pandangan saya. Nampak? Soal di SOP ni sebenarnya kita boleh copy dan kita boleh apply dalam bisnes. Kita tak gaduh nak pening-pening buat ayat. Benda ni nampak macam remeh. Tak jadi tak apa, jadi pening kepala. Betul. Samalah juga orang lain pun. Pelbagai syarat-syarat terma dan ni benda-benda yang kita tak reti ni kita kena buat. Kita kena tanya kat ChatGPT. Contoh, siapa office dia duduk dekat tingkat 1? Saya. Lagi? Siapa lagi? Saya. Okey. Untuk pengetahuan, bila you all punya office di tingkat 1 dan ada tangga. Lepas tu, customer main dengan family dia, naik tangga, terselip kaki, jatuh, patah. Salah siapa? Customer ke salah kita?
Siapa boleh jawab? Dia yang naik tangga, dia yang jatuh, dia yang patah kaki. Salah siapa? Salah dua-dua. Salah kita. Customer is always right. Sebab kita tak letak signage, awas tangga licin, awas naik dengan perlahan, bahaya. Kita tak lekat letak stiker tu kat anak tangga. Jadi kalau customer jatuh dia claim, kita kena. Kalau customer jatuh dia claim, no, saya dah berbual dah signage, tapi dia tak tengok. Nampak? Kalau kita dah letak signage, tak ada masalah lah. Jadi kita kena belajar benda-benda ni. Kita jangan ambil remeh. Tak jadi tak apa. Kalau jadi kena kita yang nak kena, nak pening kepala duduk kat kita, bukan duduk kat orang lain. Jadi kita kena start mula learn something. Kalau kita tak pandai, kita kena ada AI. DeepSeek ni boleh pakai, tanya sampai dia malas, sampai dia punya server down, tanya. Macam Kak Yana. Yang ni Kak Yana boleh guna untuk masalah customer bagi kain kecut, kain mengecil, ambil ukuran time diet, masa. Senang je. Kak kan, saya copy kau punya ayat ni, saya bawa masuk kat dalam DeepSeek tu 100%. Kak tengoklah. Okey, ni kita buka new chat. Kak Yana, tukang jahit. Dan ini masalah dia. Customer bagi kain tak cukup meter, kain mengecut lepas basuh, mai ambil ukuran time diet, mai try baju time gemuk, balik tak muat. So, buatkan satu SOP untuk Kak Yana serah kepada pelanggan semasa menyerah kain untuk jahitan dan ukuran sebelum jahitan, serta meletakkan syarat kalau baju dah siap dan tidak ambil dalam tempoh 60 hari, maka baju itu dikira jual dan tidak boleh dituntut lagi. Nampak Kak Yana? Kita baca daripada sini. Dokumen surat pesanan jahitan untuk tampal pada bungkusan kain. Siap DeepSeek bagi tahu lagi. Print datang ni tampal kat plastik. Nama pelanggan, nombor telefon. Tarikh kain diserahkan. Tarikh janji siap. Kak Yana letak 13-40 hari bergantung kepada bebanan. Senarai semak kain. Kain mencukupi untuk saiz pelanggan. Lepas tu kain diukur panjang dan lebar. Kau kena ukur awal-awal lagi. Kain berbau, ada noda. Noda tu saya tak tahulah. Jenis kain, lepas tu ada sisa kain lebih. Customer setuju, sisa jadi hak tukang jahit. Atau ini bahagian syarat-syarat. Masalah kain tidak cukup meter. Saya akan semak kain di hadapan pelanggan. Jika kain dirasakan tidak cukup untuk menghasilkan fashion yang dipilih, saya akan memberitahu serta-merta mencadangkan alternatif design. Jika pelanggan masih mahu design asal, pelanggan bertanggungjawab menambah kain sendiri. Kain mengecut selepas basuh. Saya tidak akan basuh kain pelanggan sebelum jahit. Jika pelanggan minta saya basuh pra-jahit, risiko kain luntur dan mengecut adalah tanggungjawab pelanggan. Jadi, bla 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 bla, soft skill, script semua. Nah, sekarang buatkan borang satu untuk Kak Yana bagi pelanggan. Tu borang nak jet baju kurung ke apa kan sesuatu, tu siap. Pakai DeepSeek ya. Sebab DeepSeek dia free, tak ada bayar. Lepas tu yang ni nak copy tak mana datang? Copy bawah dalam Microsoft Word. Nampak macam renyah Kak Yana, tapi Kak Yana dah pening dah dengan isu ni. Jadi macam mana nak stop isu ni? Nak stop isu ni, tak ada lain dan tak ada bukan, Kak Yana kena buat benda ni dan bagi kat customer sign pasal dia hantar barang, hantar kain. Jelas Kak Yana?
Nak kopi Tam? Nak kopi. Nak kopi. Nak kopi. Saya kopi ni semua, tapi saya hantar kat dalam chat GPT, kat dalam ni lah. Kat dalam, saya ada Microsoft Word kat dalam ni. Saya pun dah tahu, saya ada Word dan tak ada. Ada. Ni saya masukkan dalam Word. Sana. Dia tengah paste kat sana. Saya hantar dulu masuk ke dalam grup. Kak Yana ambil lah kat sini. Tu dia punya ayat tu semua ada kat dalam tu lah. Pandai-pandai lah Kak Yana susun kat dalam Microsoft Word. Microsoft Word saya ni macam kerah lah pula. Okey. Jadi benda ni kita kena ubah daripada law. Kita kena SOP sebenarnya memang susah. Tapi dia memudahkan kita bila kita dah berjaya buat. Nak prompt tu Tam. Kak ni pula dah. Mampu handphone ni. Prompt tu hak atas tadi tu. SOP pelanggan. Ni Nas Aircon. Okey. Jadi setiap orang, kita peniaga. Bila kita meniaga, contoh Abang Asmadi. Abang Asmadi kata apa tak SOP? SOP dia abang, saya makan pes abang, kalau saya sakit perut lagu mana? Abang kena ada letak satu disclaimer sebenarnya. Satu stiker bagi tahu untuk dari segi keselamatan food. Dia kena ada. Benda tu kita kena belajar. Kita kena tanya kat ChatGPT. Ni kalau orang makan aku punya pes gulai, kalau sakit perut apa tindakan dia? Apa step dia? Abang Asmadi boleh tanya ChatGPT, nanti dia akan bagi tahu. Baru nampak orang tengok kita punya pes. Ni kalau pes aku ni dia punya cara macam ni. Kalau kesan dia macam ni. Kita boleh terang kat customer A sampai Z. Yang tu yang dipanggil information security, entertainment dan juga education. Okey, ada lagi soalan? Kan siapa lagi nak tanya soalan? Untuk kau lah nak tanya Tam pandangan ni. Bisu saya macam ni, apa yang kena fikir? Saya insyaAllah saya cuba bagi tahu. Ikut apa yang pengalaman ada lah. Siapa nak tanya soalan? Tekan. Abang Faizal tapak pasal malam tu, dari segi kebersihan, waktu buka, waktu tutup. Lepas tu kalau tak mau buka kedai kena maklum lagu mana, tak mau buka berniaga pada hari pasal malam tu. Ni semua benda-benda SOP ni kena penting ni, kena ada. Nak tanya? Ya. Maksud dia macam ni. Kita tanya kita tanya DeepSeek atau ChatGPT berkenaan SOP tu. Kita suruh peniaga pasal malam tu sign. Jadi kita terlepas daripada itu, betul? Ya, betul. Okey. Biar pi 3-4 page pun. Ya, biar pi. Janji yang penting kita yang selamat dulu. Orang kata apa, nak buat kerja lagu mana pun, tali jangan debur kat tengkok kita. Dan ni kita duk menega ni, tak ada sistem, tak ada SOP, tak ada ni pun semua. Kita macam menega, buh tali kat tengkok. Tak sampai kena jerat dia. Kena jeratnya ya. Ya, pengajar nak kena jawab tak? Ya. Biar mereka baca kan tak baca, mereka sign, kita terlepas Tam. Ya, jangan kita simpan, kita keep that yang mereka sign tu. Okay. Alright, Kak Hafiza, soalan. Okay, soalan saya kan, saya dah buat kelas membaca, menulis, mengira kan. Kita ada 3 lah. Sekarang ni yang paling banyak masuk saya adalah kelas. Sebab K3 tu adalah kelas, training untuk cikgu dengan parents dan juga produk dengan training tu memang tak jalan lah sebab kita memang fokus pada kelas lah. Yeah. Lepas tu baru ni saya buat training tau. Saya buat training sebab saya lama dah tak muncul dekat media sosial kot. Yang training tu hanya ada 1 yang daftar. Yang ada yang berminat tu ada tapi tak daftar-daftar. Adakah disebabkan marketing untuk training tu dia orang macam mana nak cakap perlu ke saya buat media sosial untuk cikgu Fizah lain ataupun boleh dicampur dengan kelas tu? Faham tak macam mana soalan saya ni? Faham. Cerita dia macam ni ya? Tam, orang dalam grup duk kalut suruh buat kelas ABS. Tapi bila Tam buat 5 orang register. Sama? Sama. First, Tam tak pernah fokus pun untuk marketing
untuk panggil orang daripada luar, daripada grup kita. Sebab Tam dah faham kawan-kawan kat dalam grup WhatsApp ni, dan Tam tahu hardcore macam mana nak ajak, sebab nak ajak sampai habis pasal Facebook. Tapi tak berminat 5 orang tu kan. 5 orang saja yang register tu. So 5 orang yang register ni mungkin dapat coaching dengan Tam free untuk 3 bulan, 4 bulan lagu tu lah. Tam tengah nak consider. Tam tengah nak consider. Sabar, Tam tengah nak consider dulu dengan tim Tam. Sebab time Tam pun agak kalut lah. Nampak jangan ada buat leceh. Lepas tu kalau kata Tam tak buat tu kan, mungkin Tam akan buat seriusnya iklan, buat video, bagi tahu apa yang akan kita pelajari. Saya lah konsultan kepada Nelofa, saya lah macam ni. Mungkin ada orang luar nak masuk, tapi bila orang luar nak masuk, jam, mereka tak pandai coding, mereka tak ada website, macam mana nak buat ABS landing page? Hampa ada. Itu yang Tam duk blur tu. Okay. Jadi for now ni solution dia nampak lebih kepada coaching lah. Pasal bila Tam satu step Tam touch, lepas tu hampa buat, lepas tu tak rasa apa kalut. Sebab apa yang jadi kat masjid yang tadi Tam tunjuk contoh, masjid tu dah lantik satu syarikat buat ABS untuk kutipan derma. Okey. Lepas tu masjid Tam bagi tahu kat masjid, mai ni saya buat. Tam buat dalam ad RM200 tapi Tam dapat collection RM27,000. So dia pun tanya macam mana Tam buat RM200 ya ABS tapi Tam dapat RM27,000 collection kan. Masa Tam tunjuk macam ni. So now masjid nak tutup agreement dengan company tu, nak suruh fokus dengan Tam. Tam kata janganlah, yang sana pun buat juga pasal yang sana pun ada income, cuma yang Tam punya teknik ni kita advance-kan lagi lah untuk mencakau seluruh orang di Malaysia ni. Macam tu lah. Teknik landing page yang baru ni ramai orang tak tahu. Kalau Tam boleh screenshot hantar, mungkin Cikgu Fiza tunggu sekejap lah. Tam tunjuk, orang klik link. Kan bila klik link Facebook charge kita per klik kan. Tam dapat per klik tu 12 sen ya. So jadinya Tam masuk yang Tam ni kita kena buat landing page untuk tarik orang masuk trading ke macam mana? Ya, kita kena buat yang teknik iklan kita tu kena lebih kasar, bajet mungkin lebih kasar, dan kita kena buat landing. Sebab saya nak fokus pada tadika-tadika. Lepas ni macam tadika-tadika macam kan nak hujung tahun kan. So selalunya hujung tahun awal tahun ni orang akan ambil training untuk cikgu, untuk parents kan. So tu yang saya tanya tu, mungkin parent dia orang tak nampak sebab saya tak muncul dekat media sosial. Tu yang membuatkan macam jenis kit tu dulu saya tekankan branding, personal branding kan. So bila saya tak tekan personal branding, orang tak tahu dah belakang jenis kit tu siapa, faham tak? Betul. So bila saya depankan jenis kit, orang tanya tau siapa owner jenis kit, orang tak tahu. Sebab dia orang kenal jenis kit je sekarang ni. Betul. Adakah itu salah ataupun saya kena come back balik macam mana? Pertama saya ada dengar gosip-gosip pasal Kak Fiza 2-3 hari lepas. Pertama you kena rujuk balik dengan Mak Lina. Okay. Mak Lina pandai personal branding tadi, dia tera. So pergi belajar dengan dia balik macam mana nak buat personal branding bagi naik. Sebab saya rasa insight dalam page jenis kit mesti dah drop gila. Okay. Sebabnya kita kena faham personal branding adalah kekuatan GK. Yang Tam tahu, yang Tam kenal Kak Fiza beberapa belas tahun ni, kekuatan tu sebenarnya bukan kat jenis kit tu, sebenarnya kat Cikgu Fiza tu. Jadi mungkin disebabkan orang tak tahu cikgu mana tu yang orang tak mau. Sebab tu lah bila branding dah ke depan, so bila branding tanpa manusia, jadi orang tak akan percaya, tambah-tambah di education kan. So orang nak tengok siapa buat jenis kit tu tak bernyawa kan. Jenis kit tu tak ada orang lah. Jadi boleh edit gambar pun guna ChatGPT sekarang ni untuk buat posting-posting Cikgu Fiza balik. So pakai page ke pakai yang personal selalunya kalau nak ni? Sebab tu kena tanya Tam page lah. Tapi tanya ke Mak Lina. Sebab Mak Lina ada tera dekat profile. Itulah dia lebih profile kan? Dia lebih pada profile. Masalahnya macam tak apalah, nanti saya bagi tahu. Lagi hujung-hujung sikit tak apalah. Bagi orang lain dulu. Alright, siapa lagi nak tanya?
Bagi free time nak tanya pasal business consultant free ni, tak mau nanya pula dah. Kak Altif jangan duk tanya nak. Lagi tak keluar live dia tak mau jawab. Bukan Tam, nanti kalau tanya, tuan kata tanya kat ChatGPT. Tanyalah dulu. Kadang-kadang nak tanya kat ChatGPT pun takut tak betul tanya. Ya, Abang Hanif, tanya kan? Nak tanya tentang apa? Dah okey, no problem, dah dengar ni. Lama tak dengar suara dengan muka ni. Kau tengok ni. Okay. Alright, yang lain-lain, siapa-siapa lagi ada nak tanya soalan? Tu Abang Hanif, apa manis lah? Yalah, profesor lah. Muka terabubur. Muka tak nampak. Muka tahu. Muka dah apa, dah jadi belacan dah habis kelas ni. Itu yang tak boleh tu. Alright, ada soalan? Kalau tak ada soalan, jam pun dah dekat-dekat pukul 11. Kita live hari ni pun boleh gagah nak lebih 2 jam. Lepas tu, tu macam biasalah. Cik Isyam dah tak ada dah dekat Majlis Pembangunan Bumi Putra, namun dia tetap ada dalam kelas dan masih ada lagi power dia. Dan Tam akan submit paper lah untuk kelas website yang baru. Mungkin kena masuk balik sebab dia dah jadi benda baru, new thing untuk buat website ni kan. Tapi dia kena ambil masa 4 hari jugalah website ni, bukan 3 hari ya. Tuan, saya nak tanya sikit. Ya. Kalau macam tu, kira umur 50 tahun tak boleh masuk dah lah. Dia ada special case lah. Macam profesor, macam Dia masuk pintu belakang. Tadi kita masuk pintu belakang lah, boleh lah masuk. Kalau 4 hari tu macam Isnin pagi kerja sampai pukul 12, 1. Itu Isnin dengan Rabu, takut NT lah tak dapat masuk kalau. Tapi memang nak masuk ni, tak apa happy lagi ni. Okey, tak apa, pelan-pelan gayo. Bagi Lulu dapat tarik dulu. Nanti apa-apa update saya, update kami nanti. Okey. Alright. Okay. Yang lain ada soalan lagi? Tam minta pandangan Tam. Ya. Macam ni, saya ni banyak benda saya buat bisnes ni. Kalau kita nak buat je landing page ataupun website, kita nak boleh campur sekali tak ataupun kita nak buat asing-asing Tam? Dia campur sekali, tak buat sebab dia page yang berbeza bang. Maksud? Betul tak? Website, satu website dan satu website lah? Dan kan dia boleh buka new page kan? Oh, new page dalam site Google tu? Ya. Kita buat bio link, kalau untuk bisnes ni bio link kat sini. Yang ni bio link sini. Ya. Okay. Alright. Asal handsome sikit lah ni, ada rambut tidak bola botak. Berkilat kat kepala. Okey, ada lagi soalan lain? Abang Wadi, saya ada WhatsApp tu sebab nak jumpa Abang Wadi hari Senin ni. Tak reply lagi nak. Oh ya, nanti saya tengok. Alright. Lagi siapa-siapa lagi ada soalan? Untuk yang buat property kan, bila ada gambar image rumah, contoh nak ada satu rumah yang nak dijual, upload kat GitHub gambar tu, boleh buat macam guru website bang. Macam guru. Kan orang kan semua nak review klik nak boleh tengok gambar rumah tu kan. Okey. Boleh buat macam tu. Kita try ni. Tuan, saya ada soalan tu. Kan sekarang Weebly ke tu dah tak ada dah kan? Saya dengar dapat mesej. Tu ada apa-apa replacement dah untuk dia? Tak ada? Apa-apa link tak? Nampak, dia masuk lambat, lepas tu dia tanya Bukan dah masuk awal tadi. Saya tengah naik motor, so tak berapa clear. That's why. Pakai GitHub bang, pakai GitHub. GitHub. Okey, nanti siap. Settle. Okay. Alright, lain. Untuk yang orang buat jual rumah sebenarnya, dia boleh buat dah. Maksud dia ambil gambar, contoh gambar rumah orang nak jual tu ada 8 keping. Dia ambil 8 keping tu, dia bubur dalam DeepSeek. Dia kata, okey, ni rumah yang pertama, buat kod rumah saja. So dia akan buat macam guru lah, ataupun macam mudah duk mai yang boleh tekan next tu. So
nak bagi customer nak review awal sebelum nak pergi buat lawatan, boleh bagi link. Jadi link tu tak terdedah lah, sebab link, saya faham link tak boleh terdedah ni sebab takut lagi ejen hartanah lain nak ambil link tu duk jual kat klien untuk tengok gambar. Jadi ingat, Betul. jadi link tu sebenarnya boleh hidden lah. Hanya kita yang tahu macam mana. Kita boleh tekan hidden kan. Ingat kan? Jadi kita publish dulu, ambil URL, lepas tu kita hidden lah. Jadi orang cari menu tak jumpa. Share je boleh tengok kan. Ya. Lepas tu bang, abang nak tengok lagi satu bang kan ni. Saya ada lagi satu teknik yang saya try bang. Nampak tak skrin? Nampak skrin tak? Nampak Google. Okey, ni saya buka Tantan Burger kan. Ya. Okey, abang nampak ada login dekat tepi ni. Okey, login. Okey. Bila tekan login kena masuk password bang. Oh. Saya buat password ni bang. Yang tahu password ialah boleh masuk. Contoh Abang Wadi, Cawangan Bertam, depa tahu. Dekat sini lah depa masuk, depa nak order barang ke apa ke semua kat sini. SOP depa nak ambil guide, kadang-kadang depa cakap depa nak masak apa semua. Ni ada buku dia. Share sikit kami nak tengok. Share Oh. sikit password kami nak tengok resepi dia. Oh gila. Contoh SOP purchasing. Ada kat sini. Tapi untuk masuk kat sini kena ada password. Jadi kalau website abang nak buat, abang boleh letak password lah. Ni. Boleh? Faham? Dia punya pro pakai DeepSeek apa semua lah. Nak buat kata nak buat login semua tu. Dekat DeepSeek, masa kita buat, okey, page ni, buatkan page ni dengan password protect. Dan password dia adalah yang ni. Kita yang tahu. So kita bagi link kat customer, kita bagi password. Alright. Lepas tu, sebulan sekali kita tukar password baru. Baru customer tak boleh access kat kita punya image rumah. Baru orang tak boleh curi link tu. Dia tak tahu kita punya rumah duduk tak mana. Alright. Okay. Boleh explore benda tu. Memang boleh jadi macam guru. Boleh jadi macam mudah.my. Sebab saya kalau orang ada jual macam jual apa? Cak ada e-book free. Tengok 30 hari saja. Lebih kurang macam tu lah kot macam contoh kat sini Cak. Ada abang Izra'i ada kat sini. Izra'i ya? Tak ada. Abang ingat ada nombor telefon dia berapa? Izra'i ya? Tak cek ya. Boy, kita dah buat kelas, dia boleh order patty pula celah-celah ni. Nampak? Ni Abang Wadi, apa tempat tengok skrin nak tahu? Tapi kalau watermark 010 Sat bang. 010 343 343 849. Okey. Ni saya buka. Zahir. Saya kena simpan rahsia sikit, Zat. Abang Izra'i memang satu orang yang cukup hebat. Cukup bagus. Sana. Nampak skrin tak? Okey, nampak dah. Nampak ni. Dia buat landing page. Cari ejen. Nampak? Dan dia pakai coding. Okey. Ni. Dia ada banyak link yang dia buat cantik-cantik semua. Okey. Jadi hak tu cara ejen. Kalau hak nak buat display rumah, website display rumah macam guru sebiji. Okey, try ni. Boleh try. Bagi arahan je kat DeepSeek nak macam mudah.my. Boleh. Nanti DeepSeek akan buat macam mudah.my lah.
Kalau kita kata nak macam Facebook, dia kan buat macam Facebook. Macam mudah.my kan dia ada watermark dekat gambar dia, setiap gambar dia ada watermark mudah.my. Mana kita tambah dekat prompt je lah kan. Saya tak sure tapi boleh try. Tapi kalau tak pun sebelum gambar tu upload kita bubuh watermark logo kita. Ya. Nanti tak bang? Tidaklah sia-sia lagi kita terus pemik gambar. Orang ciluk gambar kita suka-suka hati je. Alright. Lain-lain soalan. Ramai juga malam ni, 18 orang semua. Siapa lagi ada soalan nak tanya? Abang Hamdi diam ya. Abang Yuk yang cakap. Syami mampu Syami kena ubah semua gambar Syami. Kesian kat Syami, baru duduk merasa website. Ada kat Kelantan. Okey, kalau tak ada soalan, kita jumpa balik minggu depan macam biasa pada hari waktu yang akan di-announce kemudian lah. Dan kalau tak ada apa-apa, malam free kita boleh lah. Kalau sihat, tak ada gangguan apa-apa, tak ada apa hal beli, insyaAllah kita boleh jumpa lagi minggu depan. Pada hari yang sama insyaAllah. Jadi, terima kasih semua sekali lagi. Boleh on camera dah nak screenshot ni pasal nak ambil gambar, nak hantar laporan ni. Tolong on sat kamera nak ambil gambar. Pasal ICU punya bos ada ni, ada geng ICU ada dalam ni nak ambil gambar. Apa-apa nak kena ambil gambar, update bukan senang ni. Dah lama. Sekejap cari baju. Sat pakai baju tu, pakai baju. Pakai baju semua. Oh, tanpa style no, kelas tak pakai baju no, kita kena pakai baju kot. Aduh. Dah lambat. Dah. Calon-calonnya adalah Alright lah, boleh lah semua. Okay. Ramai pun, okey pun. Baik. Screenshot sekali sedai. Pam. Alright. Semua ada muka handsome semua. Muka naik gambar robotik apa semua. Hamdi ada. Mana Abang Hamdi? Mana Abang Hamdi tak on kamera. CK pun tak mau, CF pun tak mau on kamera. Okey lah. Boleh lah, janjilah. Terima kasih semua yang hadir pada malam ni. Minta maaf. Kalau terkasak bahasa apa semua, biasalah. Sekali-sekala tersilap. biasa dengar banyak kali dah pun. Lain clear. Cuma lah ni nampak baik sikit kan? Lebih. Banyak kurang. Pasal dia dah mati dah hari tu 4 minit dia jadi baik sikit lah tadi. Dapat cakap dah. Rindu time yang dulu. Aduh jangan dah, tak mau dah, cukup lah. Okey semua, terima kasih. Thank you. Jumpa lagi, bye-bye. Bye-bye, CK pula. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kasih tam. Thank you.